Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya sangat-sangat happy sebab buat kek batik yang dapat markah 100 markah. Tu si bongsu yang bagi markah tu. Bagi saya teksturnya sangat perfect dan rasanya sangat sedap. Kepada yang nak buat makan sendiri ataupun yang nak berniaga, memang sangat bagus tau resepi ni. Satu lagi saya akan tunjukkan cara double boil yang betul. Sebab ada juga yang buat rasa coklatnya macam berpasir dan juga keras kan. Jangan lupa tonton sampai habis tau. Jom teman saya rasa. Potong dulu. Jemput rasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, alhamdulillah sedapnya. Base biskut Mary tu lembut tapi tetap ada rasa crunchy. Okey. Topping dia ni, ganache ni memang sangat-sangat sedap. So kombinasi ganache dengan biskut Mary bawah tu memang sangat sesuai, tak manis sangat. Memang sangat-sangat sedap. Sahabat-sahabat semua jangan lupa cuba tau. Sebelum kita tengok bahan-bahannya, saya tunjukkan dulu loyang ni. Okey, saya guna loyang 9x9 inci. Saya lapik dengan baking paper. Jom kita tengok bahan-bahannya. Kita perlukan 200 gram mentega ataupun pure butter. Saya guna yang salted. Seterusnya 500 gram biskut Mary ataupun 1,5 paket. Biskut Mary ni saya patahkan kepada 4 bahagian. Seterusnya 1 cawan Milo, setengah cawan susu pekat, 1 sudu kecil esen vanila, setengah cawan serbuk koko, 1 biji telur, saya guna grade B, dan yang terakhir setengah cawan air panas ataupun 120 ml. Jom kita tengok cara-caranya. Mula-mula cairkan mentega guna api yang perlahan. Selepas mentega dah cair, masukkan susu pekat. Okey, kita kacau-kacau dahulu. Kemudian sekarang masukkan Milo dan serbuk koko. Okey, kacau hingga sebati. Okey, pastikan guna api yang perlahan ya. Sekarang masukkan air panas dan kacau lagi. Baiklah, kita kacau sehingga kesemua bahan ni larut ya. Sekarang masukkan esen vanila. Fungsinya ialah untuk mewangikan lagi kek batik dan menghilangkan bawahannya telur. Sekarang masukkan sebiji telur yang telah dipukul sedikit. Okey, kemudian kacau dengan cepat untuk elakkan jadi bergentil. Telur tu tadi saya dah buangkan pusat telur ya. Ni juga untuk elakkan daripada bau hanyir. Teruskan kacau hingga sedikit pekat dan mendidih sedikit. Kemudian tutup api dan pindahkan ke atas meja. Saya lapik dengan pelapik dahulu kuali tu. Waktu ni dah boleh masukkan biskut Mary. Saya masukkan sedikit demi sedikit supaya mudah digaul sebati dengan adunan. Bila biskut dah sebati dengan adunan coklat ni, dah boleh masukkan ke dalam loyang, ratakan dan padat-padatkan.
Okey, saya tekan-tekan dengan senduk ya pada kesemua bahagian. Kemudian saya tekan dengan alat ni, okey, supaya kek batik ni lebih padat. Sekarang saya masukkan ke dalam peti sejuk di bahagian chiller selama 1 jam. Jom kita buat coklat ganache. Okey, bahan yang diperlukan ialah 200 ml whipping cream, 200 gram dark chocolate coin, saya guna jenama Beryl's, dan 1 sudu besar mentega bergaram ataupun salted butter. Saya guna teknik double boil. Mula-mula panaskan air tapi jangan sampai mendidih. Periuk di bahagian atas jangan terkena air ya. Sekarang masukkan dark chocolate coin. Okey, sepanjang proses ni mesti guna api yang perlahan. Kacau semua coklat ni sehingga cair. Coklat sangat sensitif kepada haba. Jika periuk yang ada coklat di bahagian atas tu menyentuh air, ia jadi terlalu panas dan coklat boleh jadi pekat, berpasir, keras dan juga tekstur jadi tak licin. Bila coklat telah cair kesemuanya, masukkan whipping cream, kacau sebati. Okey, pastikan guna api yang paling kecil ataupun perlahan. Semasa buat coklat ganache ni, pastikan tiada sedikit air pun terkena pada coklat, walaupun uap air. Sekarang dah boleh masukkan 1 sudu besar mentega bergaram ataupun salted butter. Okey, kacau-kacau sehingga kesemua mentega cair. Bila mentega telah pun cair, tutup api. Angkat coklat ganache dan biarkan 1 atau 2 minit. Kemudian tuangkan coklat ganache rendah sahaja ya pada bahagian tengah kek batik. Ini untuk mengelakkan banyak gelembung udara terhasil pada ganache. Coklat ganache ni tak perlu diratakan ya. Hanya sendengkan loyang supaya topping sekata. Cucuk gelembung udara dengan lidi sate supaya permukaan ganache ni cantik. Saya simpan kek batik dalam peti sejuk bahagian chiller semalaman ataupun sekurang-kurangnya 4 jam. Selepas 4 jam, saya keluarkan kek batik daripada peti sejuk dan terus keluarkan daripada loyang. Ingat ya, simpan kek sekurang-kurangnya 4 jam di dalam peti sejuk sebab kek yang masih lembik akan mudah pecah ataupun comot apabila dipotong. Biarkan kek dalam suhu bilik sekejap supaya lembut sedikit dan mudah dipotong. Untuk potong kek, sediakan air panas dalam bekas panjang ataupun termos. Celupkan pisau panjang ke dalam air panas dan lap dengan tisu dapur setiap kali nak potong kek. Ini untuk dapatkan potongan yang kemas dan juga cantik. Ingat ya, pisau kena tajam dan juga panjang. Jom kita potong kek. Letak pisau di atas kek, tekan ke bawah dan jangan angkat pisau ya, tapi tarik ke arah anda. Elakkan gerakan macam menggergaji.
Hasilnya potongan akan licin, bersih dan tidak pecah. Selepas potong, lapkan pisau dengan tisu. Ulang proses yang sama sehingga selesai potong kek. Celupkan pisau ke dalam air panas, kemudian lapkan dengan tisu. Pastikan lapik pisau dengan tisu waktu potong dia sebab panas. Kek batik ni bila dibiarkan pada suhu bilik, ia akan lembut. Tapi kek yang tidak habis dimakan boleh disimpan dalam peti sejuk, ia akan keras semula. Sekarang saya taburkan kek ni dengan coklat flakes. Alhamdulillah, kek batik saya jadi dengan elok dan sangat sedap. Kepada sahabat semua, jangan lupa cuba resepi yang sangat best ni.